Laut Cina Selatan bukan sekadar laluan dagang antarabangsa. Ia merupakan nadi keselamatan ekonomi, tenaga, makanan, kedaulatan wilayah dan maruah negara. Di sebalik perairan yang tenang, tersimpan pertaruhan besar dalam percaturan geopolitik global. Malaysia beriltizam mempertahankan kepentingan negara di laluan air strategiknya. Ancaman ke atas perairan kita bukan perkara baru. Setiap pencerobohan dipantau dan ditangani secara berterusan. Kewaspadaan 24 jam oleh Angkatan Tentera Malaysia dan agensi penguatkuasa maritim menjadi benteng utama pertahanan negara. Malaysia menjunjung tinggi prinsip undang-undang antarabangsa. Setiap pelanggaran dikendali melalui saluran diplomatik, bukan provokasi. Pendekatan negara menekankan hujah berlandaskan undang-undang, dialog berprinsip serta pendirian tegas tanpa kompromi. Di sebalik diplomasi, kesiapsiagaan ketenteraan terus diperkukuh. Angkatan Tentera Malaysia dan agensi maritim digerakkan dengan sokongan radar canggih, drone dan pesawat ronda maritim, kapal peronda serta sistem pemantauan masa nyata. Laut kita, tanggungjawab kita. Kedaulatan negara bukan untuk dipertaruh. Malaysia tidak bersendirian. Kita berdiri bersama ASEAN dan rakan strategik global dalam kerjasama serantau. Melalui dialog, latihan bersama dan diplomasi pertahanan, keamanan rantau ini terus dipelihara bersama. Laut Cina Selatan kekal sebagai medan strategik dalam mempertahankan hak kedaulatan, memelihara keamanan dan kestabilan serantau. Malaysia teguh dengan komitmen mutlak terhadap keselamatan negara, kestabilan serantau dan keamanan sejagat berdasarkan prinsip hormat menghormati di peringkat antarabangsa demi memastikan masa depan negara yang berdaulat, selamat dan makmur untuk generasi akan datang.